So macam mana lah kita nak hilangkan penyakit ujub ni sahabat. Macam mana kita nak hilangkan penyakit ujub ni? Antaranya adalah antara macam mana kita nak hilangkan sikap penyakit ujub ni sahabat. Satu, dalam buku ni tulis ada 5 cara. Antaranya adalah apabila kita melihat kanak-kanak, katakanlah dalam hati kanak-kanak ini tidak melakukan maksiat kepada Allah, sedangkan aku melakukan maksiat, tentulah dia lebih baik padaku. Kita nak hilangkan rasa kita ini bagus ni tuan. Yang kedua, apabila melihat orang tua, katakan dalam hati orang tua ini sudah lebih dahulu beribadah kepada Allah sebelumku, tentulah dia lebih baik padaku. Nombor 3, bila kita melihat orang alim, katakan dalam hati orang alim ini telah dikurniakan Allah apa yang aku tidak dikurniakan, dan dia telah sampai ke tahap yang aku belum sampai, serta tahu apa yang aku tak tahu. Bagaimana mungkin aku sama dengannya? Keempat, apabila melihat orang jahil, katakan dalam hati orang jahil ini melakukan maksiat kerana kejahilannya, sedangkan aku melakukan maksiat kerana ilmuku, maka Allah akan menghujah padaku dan aku tidak tahu bagaimana pengakhiran hidupku dan hidupnya. Kelima, apabila melihat orang kafir, katakan dalam hati aku tak tahu, mungkin dia akan masuk Islam dan menghabiskan hidupnya dengan amal yang baik, dan atas sebab keislamannya akan dikeluarkan, diampunkan dosa-dosanya seperti keluarnya rambut daripada adunan tepung. Adapun aku, auzubillah, mungkin boleh menjadi sesat, lalu kufur, lalu menghabiskan hidupku dengan amalan yang buruk. Dia, orang kafir itu nanti pada hari kiamat akan termasuk dalam golongan orang-orang yang dekat kepada Allah, sedangkan aku akan termasuk dalam kalangan orang-orang yang jauh kepada Allah. Sahabat, kita kena rasa macam tu sahabat.